pada hari ini. Terutama sekali sebelum mula saya nak berdoa sikit supaya lancar sikit cakap ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la bil khair wa salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak terutama kepada Cikgu Suryani yang membantu ataupun yang menguruskan program hari ini, yang sudi menjemput kami daripada unit pengambilan Tibet ataupun UP_Tibet ke sekolah menengah Putrajaya Presid 16-1, sekolah anak saya juga. Saya mama kepada Tina Zahra, tak ada. Jadi hari ini nak kongsikan dengan anak-anak semua. Kita jangan bawa sangat anak-anak semua, kalau dah nak tanya je. Ya? Okey? Jadi terima kasih banyak sekali lagi pada Cikgu Suryani dan juga pihak sekolah, anak-anak semua yang sudah hadir pada hari ini ya. Okey, semua yang terima yang terima lagi beberapa hari lagi, 2 bulan je nak tunjuki peperiksaan SPM kan. So tengah bulan habis tadi kan. Tengah bulan tadi. Usaha tu yang penting. Kan? Hasilnya tu serah pada Allah. So do your best and let Allah do the rest. Boleh gitu. So jangan fikir-fikir dan dapat apa dan macam mana kan. Buat je yang terbaik pada saat ini. Pada hari ini kita ada. Ya? Okey. Sebagai pembukaan juga saya kenal lah. Kita kenal dulu saya tadi dah cakap dah, saya Mama Irina. Mama Irina, kelas 5 Faradi. Ada kawan-kawan 5 Faradi? Kawan dia. Okey. Kawan-kawan dia juga. Okey, nak bagi tahu juga pada anak-anak, sesi kita hari ini kita buat rakaman, bukan rakaman, live di TikTok UP Sekolah Tibet. So, ramai tu, berapa orang dah join kita? 50 orang. So, kat sini ada berapa orang? 200 ada? 150 ada? Ada 150. So, 50 dalam live TikTok kita. So, ada 200 orang. So, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini memberi manfaat, menambahkan ilmu, menambahkan pengetahuan, dan juga nanti kawan-kawan anak-anak semua boleh bantu sampaikan kepada yang tak ada hari ini. Sama ada kawan-kawan satu sekolah, sepupu kita, saudara kita, kakak kita dari lepas SPM kan, yang masih mencari maklumat tentang Tibet, boleh sampaikan boleh itu? Boleh, okey, kita mula. Untuk slide kenal ni, saya nak mula dengan pertanyaan ataupun soalan. Anak-anak dah ada cita-cita ataupun dah nampak dah nak buat sampai sekolah? Oh, hebatnya, Masya Allah. Acik dulu masa sekolah, saya tak tahu lagi nak jadi apa lepas habis sekolah. Tapi tadi kata semua dah tahu, dah nampak nak jadi apa. Betul? Alhamdulillah. Maksud kita dah diberikan petunjuk cahaya, dah nampak ada masa depan nak jadi apa. Gitu. Okey, bagus. Maksudnya, bila kita dah tahu masa depan apakah jenis kerjaya ataupun kerja yang kita nak buat, itu kita mesti tahu juga apa, macam mana dia punya action plan nak mencapai cita-cita kita. Betul? So, kalau kerjaya-kerjaya tertentu, kat mana perlu dapatkan ilmu, pengetahuan kan? So, boleh contoh bagi satu tak? ASKI, mana tadi saya dah pernah lagi dengan ASKI. ASKI besar, lepas habis sekolah, lepas tu apa gambaran bayangan dah jadi dewasa tu nak kerja macam mana? Nak jadi accountant, baik tak? Bagus tak jadi accountant? Baik kan? So bila nak jadi accountant, apa yang perlu action plan dia apa? Mesti ambil kursus yang berkaitan dengan accountant lah kan? Okey, terbaik. Lagi ada contoh lain tak? Yang unik sikit. Accountant ni zaman saya lagi dah ada. Cita-cita jadi apa? Doktor, engineer, lawyer, accountant, dah ada. Yang unik sikit, yang zaman sekarang anak-anak nak jadi apa? Zaman saya dulu mungkin kerjaan tu tak ada. Tapi sekarang dah muncul. Contohnya seperti aerospace engineer. Okey, bagus. Nak pergi angkasa lepas, nak lihat apa ni, dia buat Milky Way, berapa banyak ada semua kan, cedul. Bagus. Alhamdulillah, kita lihat itu soalan. Okay, lagi ada tak yang unik sikit, yang dulu zaman-zaman dulu tak ada kerjaya tu? Arkitek, okay, zaman saya tu dah ada. Ada tak lagi yang lagi yang lebih? Yang belakang tu, yang yang semua sampai nampak tu. Ada tak cita-cita yang rasa nak buat tapi tak ada orang pun cakap yang ada cita-cita tu, malu nak cakap? Ada? Yang anak-anak yang buat, ada tak?
kalau saya baru kita baca satu artikel yang ada satu nama kerjaya baru yang memang professionally dianggap satu kerjaya, iaitu live host. Biasa tengok kat TikTok ada live host kan? Kita ingat dia main-main, kita ingat dia macam suka-suka, tapi dia kalau kita buat betul-betul, yang ilmu yang betul, dan kemahiran yang betul, dia menjadi kerjaya yang profesional. Bagus tak? Bagus kan? Kalau konten yang kita bawa, bagus. Kalau kandungan yang kita bawa, dia bagus. Yang beri manfaat. Betul tak? Okey, tadi sebagai pengacara majlis pun, sekarang ni anak-anak nampak tak? Sebenarnya boleh jadi satu kerjaya kalau kita belajar skill yang betul, ilmu ini. Betul tak? So jangan takut nak mencapai cita-cita yang macam itu. Okey? Alright. Okey, pernah dengar tak pasal event? Oh, semua dah pernah. Kita boleh balik kan? Okey, TVET tu apa? Yang depan ni. Siapa tadi Yusof? TVET tu apa? TVET. Okey, tak apa. TVET seterusnya nak tahu TVET ni apa. Okey? Tapi sekarang ni pernah tengok tak berita-berita atau ramai orang berkongsikan tentang TVET? Betul tak? Maksudnya orang mula memperkatakan, membicarakan tentang TVET. TVET ni penting. Apa tu? Bajet kerajaan banyak besar diletakkan khusus untuk TVET. Nak terma ataupun nama perkataan TVET ni mungkin baru mungkin last 5 years lah baru kita boleh sebut TVET. Tapi sebenarnya TVET ni dah lama dilaksanakan dalam negara kita pun kan, iaitu aliran belajar kemahiran kan. Sekarang terma TVET sebab TVET tu adalah terma yang dipakai seluruh dunia, bukan negara kita je, seluruh negara dan seluruh dunia panggil belajar kemahiran ataupun technical ataupun vocational ni adalah sama ada TVET. Okay? So okay, cuba teka kalau kat Malaysia ni agaknya khusus apa yang paling ramai orang nak belajar? Engineering. Okay, betul lagi? Medik. Betul? Lagi? Law. Okay. Lagi? Accountant. Okay, betul. Tapi sebenarnya ada banyak lagi khusus-khusus yang ramai, banyak permohonan yang mana melibatkan khusus-khusus technical dan vocational. Okay? Okay, tadi Yusof cuba teka kan maksud TVET tadi apa? Technical, education and training. Apa dia TVET ni? Apa yang dimaksudkan dengan TVET? Maksudnya, dia adalah pendekatan pembelajaran secara praktikal. Tidak nampak semua. Dia adalah pendekatan pembelajaran yang secara praktikal ataupun hands on. Maksud hands on ni apa? Kita belajar sambil buat, kan? You learn while you are doing it. Macam tu, kan? So ada orang kelebihan dia boleh belajar duduk diam-diam dalam kelas dengan cikgu belajar. Ada orang pula dia belajar bila dia buat pun dia dapat nampak, faham. Betul tak? Ada tak yang macam tu? Tak ada? Ada kan? Maksudnya masa cikgu ajar tu macam tak faham, tak nampak kan? Tapi bila buat, oh ni maksudnya. Betul tak? So dia kata tak tahu apa dia pendekatan kepada kemahiran teknikal dan diperlukan industri. Kalau belajar dalam jalur akademik ataupun aliran akademik, dia lebih kepada anak-anak ataupun kepada mereka yang ada keupayaan kognitif yang tinggi. Iaitu belajar secara dalam kelas, teori, melihat kepada teori baru, cipta sesuatu yang secara akademikly contribute, kan? Tapi kalau kita belajar dengan menggunakan keupayaan ni, psikomotor ataupun tangan, kerja tangan, kan? Ada orang macam tu kan? Kita semua kan beza-beza. Betul tak? Yusof suka apa? Yusof suka makan apa? Ayam. Badrul suka makan apa? Daging. Tengok, makan ada yang suka lain-lain. Apatah lagi keupayaan kita. So, tangan kita pun ada besar, jari, telunjuk dan semuanya. Tapi saling, kalau satu sakit, lain tu macam tak fully function, kan? So, sebenarnya kita semua ni saling memerlukan dengan keupayaan dan kelebihan masing-masing. So, cuma yang kita perlu buat adalah usaha yang terbaik.
Ada tak sini yang suka beli kereta mainan, orang lain main, dia pergi buka sana, buka sini, tengok dalam dapur, kenapa dia boleh gerak macam ni, kenapa dia boleh pusing. Betul tak? Ada tak yang macam itu? Yang belakang tu ada kot kata kan, yang ada motor, dia motor tu kumpul macam tu, tambang ni, tambang tu, tambang ni, tambang ni, ada kan? Bagus tak sebenarnya? Bagus, sebab dia apa? Kreatif, inovatif, betul tak? Tapi mesti ke arah yang baik, betul? Tapi kelebihan tu dah ada. Tinggal lagi nak channelkan dia ataupun nak pergikan dia ke tempat yang boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Betul tak? Orang yang percaya itu orang yang macam mana? Orang yang percaya itu adalah orang yang terus belajar dan beri manfaat kepada orang. Betul tak? Jadi apa pun yang kita belajar, kalau kita tak manfaatkan untuk diri dan orang lain, kita jadi apa? So ilmu yang paling bagus adalah ilmu yang diamalkan. Betul tak? Betul. Okey, kita sekadar belajar ilmu dari buku, tetapi mempraktikkan ilmu secara langsung. So mana sekarang ni anak-anak sudah tingkatan 5, sikit hari lagi nak SPM, buat yang terbaik, buat jawab soalan, belajar yang sehabis baik. Tetapi selepas habis SPM, dia bukan ada satu jalan dalam jalan itu. Ada satu jalan. Dan salah satu jalannya adalah IBET. Setuju tak? Pakai? Setuju Terusnya. Okay. Tak apa-apa nampak kat situ. Tapi yang saya cuba nak tunjukkan kat sini adalah akademik versus IBET. Apa beza dia? Okey? Kalau akademik fokus ni kepada teori dan konsep. Pembelajarannya di universiti atau college, penekanan kepada penyelidikan, analisis, penulisan, dan speak layankan pula sijilnya dari peringkat diploma, ijazah sarjana muda, sarjana sehinggalah ke peringkat PhD. Okay? Kemudian dia membuka laluan percaya dalam profesional dan pendidikan. Adakah semua orang patut lalui jalan yang sama? Semua orang patut jadi orang yang boleh profesional dan semuanya mesti buat pendidikan? Tak, okay? Kat luar tu banyak lagi percaya lain dan semuanya adalah bergantung ataupun tergantung kepada minat dan juga kecenderungan, kebolehan, bakat semula jadi yang Allah bagi bagi kita semua. Tuhan bagi bagi kita semua. Kan? Bila kita bekerja di tempat yang betul dengan kebolehan yang betul, dengan minat yang ada, kita bekerja dengan happy. Tak ada apa yang boleh sekat kita bila kita semua bekerja. Unstoppable. Semua nak buat yang terbaik. Walaupun kerja tu orang kata macam kerja ni je, tapi kita yang buat, kita yang lalui, kita akan semua puas hati. Betul tak? So IBET dia apa? IBET dia fokus pada praktikal dan kemahiran hands-on. Saya cakap tadi, pembelajarannya mungkin di politeknik, di polis komiti, di institut kemahiran. Kalau saya bertanya, siapa tahu bagi contoh nama institut kemahiran yang ada kat Malaysia? Okey, ATEC. Betul? ATEC tu belajar apa? Tahu kan ATEC tu belajar kemahiran. Banyak ATEC dekat seluruh Malaysia. Ada setiap negeri ada satu. Okey, terusnya pendekatan kepada aplikasi ilmu, apply, menggunakan ilmu yang ada dengan kerjasama dan penyelesaian masalah industri. Selalunya, bukan selalunya, memang kalau kita belajar IBET, dia mesti ada berasaskan kemahiran yang ada dalam industri. Industri ni maksud apa? Industri ni bukan semestinya jadi kilang, betul kan? Industri ni dunia pekerjaan lah, majikan-majikan kan? So dalam majikan-majikan tu ada banyak pekerjaan yang ada kan? Jadi kalau katakanlah tadi pengacara majlis tadi kan, apa skill yang dia patut ada? Bagaimana dia punya nak train menjadi seorang pengacara majlis yang profesional? Mesti ada dia punya standard ataupun dia punya kompetensi-kompetensi yang perlu dia ada supaya dia boleh menjadi pengacara majlis yang profesional. Betul tak? Setuju? Setuju Okay. So apa dia pendekanan, apa dia pendekatan yang ada di dalam IBET? Sijil kemahiran.
Malaysia? Sijil SKM. Bila seseorang tu ada sijil SKM, maksudnya apa? Dia sudah diperakui mempunyai kompetensi dalam kemahiran tertentu yang merujuk kepada pekerjaan itu. Maksudnya dah jelas tak? Dia nak kerja sebagai pengacara artis, kompetensinya telah diperakui, telah validate yang dia memang ada kompetensi untuk menjadi pengacara artis. Itu maksud sijil kemahiran Malaysia yang dianugerahkan kepada mereka yang memegangnya, mereka yang ada sijil SKM. Ya? So bagus ke tak? Kalau awak ada tadi Yusuf, cita-cita nak jadi apa? Oh, okey, itu memang kena belajar dekat kan? Tapi ada juga event yang dalam bidang berkaitan dengan aerospace. Kena explore. Tapi kalau katakan contoh tadi yang kat belakang tu ada yang suka motor kan? Suka motor kan? Kalau kata dia ada sijil kemahiran Malaysia dalam perbaikan motosikal, maksudnya apa? Dia ada skill yang telah diperakui oleh majikan-majikan dalam Malaysia yang berkaitan dengan motosikal ni. Kata dia memang ada skill dan boleh bekerja terus. Betul tak? Teruk ke ataupun apa pandangan anda anak-anak semua tentang orang yang bekerja di bengkel motosikal? Hebat kan? Sebab bukan semua orang dia ada skill tu. Bila dia ada skill, dia minat, dia buat benda sungguh-sungguh, dia seronok, motor jadi elok, orang yang naik motor tu selamat. Dia jadi apa? Perlu tak orang macam ni dekat dalam negara? So kita kena bangga ataupun kita kena respect ataupun kita kena melihat kepada mereka yang bekerja dengan skill yang ada pada masing-masing soalan soalan yang bagus. Bukan sahaja engineer yang elok dipandang tinggi, dia melihat dia lebih tinggi daripada orang lain. Tak ada, semua orang sama, semua orang saling. Betul? Definisi berjaya anak-anak apa? Hidup berjaya. Maksudnya apa? Suka dengan jawapan. Tapi biasanya kita kata orang berjaya ni apa? Kaya, rumah besar, kereta besar. Betul? Betul. Jadi adakah semestinya orang yang mengikuti jalur ataupun path laluan event ni akan jadi tak kaya? Tak semestinya. Betul? Kan? Adakah semestinya mereka yang hanya mengambil jalur laluan akademik sahaja yang akan berjaya? Sebab pada akhirnya yang bagi rezeki itu kena kuat kat dalam. So apa saja yang kita buat, mesti buat yang terbaik dengan apa-apa kebolehan yang kita ada. Yang boleh teruskan dengan akademik, teruskan. Buat dengan berjaya. Jadi orang yang bermanfaat pada ilmu. Yang ada kebolehan, kelebihan dalam cycle motor, hands on. Bukan tangan tak pernah berbiar, kan rasa macam restless kalau duduk lama-lama. Itu bukannya kekurangan, itu kebolehan. Sebab ada sesuatu yang kelebihan yang Allah bagi pada bakat kita, yang kita mesti buat sesuatu dengan tangan kita. Tak boleh tak hidup aja macam tak boleh lah, kita nak gerak-gerak macam nak macam tu kan. Kan ada orang yang macam itu kan? Ada tak kawan yang belakang tu ada kan? Jadi itu bukannya tak bagus. Bagus sebab cari jalan kat mana boleh kita gunakan keaktifan kita. Okey? Okay, next. Ini academic pathway. Ada itu kan? Laluan bukan dia tak ada. Ada. Ini pathway. Laluan yang kita tu adalah laluan yang kita. Sehingga berbeza institusi iaitu MTUN. Pernah dengar tak MTUN? Malaysian Technical University Network. Dekat Malaysia ni ada 4 MTUN. Iaitu siapa tahu? Siapa tahu sebagai hadiah? Siapa boleh bagi 4 MTUN? Nama 4 MTUN. Macam mana? Ulang balik. Siapa boleh bagi nama? Okeylah, 4 banyak sangat. Kita bagi 2 nama Malaysian Technical University Network ataupun University Technical yang memfokuskan kepada kita. 2 nama University MTUN. Okey, sebutkan. Betul.
tempat ini sendiri. Tadi dah sebut UMTSA dekat mana? Faham. UTHM dekat Johor. Ada dua lagi, iaitu UTM dekat Melaka. UTM dekat Melaka. Satu lagi UMP dekat Perlis. Empat ini adalah universiti teknikal yang memfokuskan kepada TVET, yang boleh menerima mereka yang berpasang SPM ataupun sedia pemanggilan ataupun sedia TVET lah. Jangan risau, jangan takut kalau lepas dah masuk bidang TVET, nampak minat kita dan boleh rasanya nak sambung pula ke peringkat lebih tinggi, ada laluan dia. Kenapa TVET best? Rasa TVET tu best tak? Sebab? Imran, kenapa best? Imran suka apa? Suka buat dengan kerja yang macam mana? Bina robot, okey. Bagus tak? Itulah masa bila datang akan berlaku. Mungkin zaman-zaman saya dah tak ada nanti, robot tu banyak. Tapi robot tu takkan boleh berfungsi kalau tak ada orang yang boleh buat baik robot, cipta robot, maintain robot, betul tak? Okey. Kenapa bagus? Sebab dia lebih cepat ke dunia pekerjaan. Sebab selalunya tempoh belajar mendapatkan sifat kemahiran kat satu-satu tahap tu dia tidak lama. Mungkin ada yang 6 bulan dah dapat sifat tahap yang 1, ataupun mungkin setahun dah dapat tahap 3. Dan terus boleh ke dunia pekerjaan kerana dia dah ada spesifik skill untuk bekerja dalam dunia pekerjaan. Jangan rasa macam aku tak layak ke universiti, I lulus. Ada rasa macam tak perlu rasa macam tu. Sebab ada banyak pintu-pintu lain yang memang tersedia untuk kita pilih dan lalui. Sebab akhir nanti kejayaan tu tentukan ataupun rezeki ditentukan oleh. Tapi kalau buat masa ni, just buat yang terbaik. SPM yang ada beberapa hari lagi, cuba yang terbaik. Dan buat yang terbaik. Untuk periksa tu jawab betul. Hasilnya nanti baru kita tengok. Ataupun kalau tak kata tak bagus pun, ataupun ayat yang masuk, mesej yang saya sampaikan adalah bagus atau tidak bagus, result SPM bukan penentu pilihan kita. Kalau bagus pun, pilih TVET lagi bagus. Sebab kita tahu kita ada upayaan kognitif, upayaan akal. Dan dalam masa yang sama, kita nak belajar TVET sebab kita nak ada skill. So bila kita ke dunia pekerjaan, kita jadi orang yang ada kedua-duanya. Bagus tak? Itulah yang majikan dah akan menjadi pilihan nombor 1 majikan. Kalau you ada kebolehan pengetahuan dan dalam masa yang sama ada skill untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, ada banyak bidang. Banyak sangat. Kalau kat luar tu, ada banyak jenis pekerjaan yang orang tak tahu, yang jarang orang sebut-sebutkan, bincang-bincangkan. Yang kita biasa nampak profesional saja. Contohnya doktor, apa lagi? Lawyer, engineer, kan? Apa lagi? Yang biasa-biasa tu lah. Tapi orang tak nampak ada banyak lagi jenis pekerjaan dalam dunia market sebenar pekerjaan dalam industri atau dalam pekerjaan lah. Contohnya apa? Contohnya tadi tu macam saya sebut tadi kan, live host. Kita nampak sekarang ni macam tak profesional sebab siapa-siapa boleh jadi live host. Betul? Macam buat digital marketing. Siapa-siapa boleh buat digital marketing. Tapi betul ke? Kalau tanpa ilmu dan kemahiran yang betul. Sebab tu pentingnya belajar. Apa saja jenis pekerjaan, mesti kena belajar. Soalan kedua buka ketika ini. Okey, contoh bidang tiga. Kita cari bidang tiga ni bidang apa? Contohnya automotif. Spesifik ataupun apa yang kita belajar bila kita masuk event bidang automotif adalah kita belajar membaiki, menyelenggara kenderaan, mesin dan sistem elektronik, kereta modern ataupun kenderaan. Kemudian kita belajar kalau kita elektrik elektronik, yang kita belajar adalah kemahiran memasak dan menyelenggara sistem elektrik untuk bangunan dan industri. Betul. Tadi Askif tolong saya set up komputer kan. Satu elektronik punya barang itu satu skill. Yes. Kalau memang minat buat benda tu, cari lagi skill yang berkaitan dengan boleh kita gunakan. Itu semua penting untuk kita bekerja. Kalau ada additional skill, buat belajar lain. Maksud ada additional skill yang ni lagi bagus. Semua
sekarang ni banyak. Ada yang buat delivery. Malaysia dah ada tak belum? Dah ada tak sebenarnya? Package delivery guna drone. Dulu pakai dispatch kan? Atau dispatch. Sekarang ni orang dah boleh guna drone untuk delivery packages. Kalau dekat China, beverages, food and beverages delivery pun dia orang dah boleh guna drone. Nak tengok tak dekat TikTok? Dia order coffee, dia ada point-point tempat dia hantar coffee. Kalau order coffee kat sini, kita juga yang paling dekat dengan kita point apa? Oh my god. So okay, kita ada setuju. Okay, so lagi-lagi ada bidang multimedia, ada bidang pekerjaan makanan. Ada tak sini yang suka memasak? Dia bukan memasak, dia tahu. Dia suka tengok makanan yang dihasilkan, dia suka tengok orang makan apa yang dihasilkan, yang dimasak. Ada? 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 Betul, suka? Kalau betul-betul suka, cari keluar belajar yang macam mana professional chef. Dia bukan ilmu yang sikit-sikit tau, jadi professional chef ni. Gaji dia lebih tinggi daripada seorang CEO. Sebentar lagi chef lelaki. Orang agama Islam, orang lain. Bentar lah. Pertanyaan. Sekarang ni bertani macam orang dulu ke? Teknologi ni dah hebat sekarang kalau kita nak belajar bertani. Dan perlu tak ada orang pandai ataupun ada ilmu tentang kemahiran pertanian? Tapi kita duduk kat Putrajaya ni ada tempat nak bertani. Tapi jiwa nak bertani tu ada tak? Itu yang penting, jiwa tu. Ada tak? Ada yang suka? Belajar teknik pertanian. Information dalam sektor agro-market. Sebab apa pertanian ni penting? Sebab kita nak makan, semua orang nak makan. Sekarang ni sumber ataupun punca ataupun sources of food kita banyak daripada import. Contohnya, okey, contoh makanan yang kita beras. Lagi bawang. Semua orang hari-hari masakan menu Malaysia ni semua guna bawang. Tapi inisiatif tu dah bermula. Agro-makanan itu adalah makanan yang dihasilkan daripada pertanian. Agro itu agriculture. Ada juga pertanian yang menghasilkan peladangan kan, dihasilkan dalam jenis makanan. Okey. Mana lagi bidang? Yang tadi pembuatan pakaian. Ada yang suka berjahit? Suka fashion? Ada? So kita belajar dengan skill yang betul untuk menjadi tukang jahit yang profesional. Kan? Belajar menjahit, saya belajar menjahit di rumah kan? Tapi sama tak dengan belajar menjahit secara profesional? Tahu teknik yang betul, tahu prosedur yang betul, tata cara yang betul untuk potong kain, buat pola baju kan? Dan hasilnya akan menghasilkan baju yang kalau kita dengar orang cerita tentang fashion ni, sebalik fashion tu orang akan tengok craftsmanship dan kerja tangan dia. Kalau kita pergi tutup pun kan, kita tengok seam dia, emas ketak jahitan, tengok tulang dia, baju. Kita tengok. Ada pertanyaan bidang tarian atau makeup? Oh, itu pun ada. Itu pun ada dan kita seterusnya. Bidang tarian dan juga makeup. Tarian tu maksudnya belajar tarian sebab kerja dia sebagai penari. Kan? Okey, bidang perkhidmatan estetik. Ini soalan tadi tu, bidang kecantikan, makeup. Belajar kat sini. Spa, kesihatan, gaya rambut dan kecantikan ini untuk industri kecantikan. Kan? Untuk muslimah. Kan? Kita kurang sebab kita jaga aurat. Tapi kita pun nak cantik. Kita pun nak elok. Kan? So itu adalah kemahiran yang kita juga kita pelajari. Okay? Fact kita lah, siapa yang minat tu, go for it. Okay, binaan juga. Belajar skill tentang teknik pembinaan. Pengurusan tapak, pengurusan struktur bangunan. Semua penting tak? Sekarang ni siapa yang banyak buat kerja ni? Kalau ada orang kita, sepatutnya we should be proud. Sebab skill tu pada dia. Kan, kalau tak ada orang-orang yang benda ni, ada tak bangunan yang cantik-cantik hebatkan negara kita? Ada kan? Maksudnya, kita semua saling. Ada orang yang boleh design, ada orang yang boleh bina, ada orang yang boleh
pembinaan bangunan tu banyak jenis-jenis pekerjaan. Bukan sekadar yang kita nampak dulu yang untuk bancuh simen, nak buat bata, susun bata tu kan. Kita luaskan pandangan kita, tengok skill, bukan tengok skill dia. Mahal. Okey, terusnya. Okey, ada yang tak tahu sangat kan, kat mana Tibet, apa lagi ada yang Tibet, kat mana. Kalau dekat Malaysia ni, kat negara kita ni, sebenarnya ada banyak government ataupun banyak jenis kerajaan yang menawarkan Tibet. Itu ada landscape institusi Tibet kat Malaysia ni, ada 673 institusi Tibet di bawah 15 kementerian, ada 18 Tibet bawah kerajaan. Ada 697 institusi Tibet swasta dan ada secara keseluruhan ada 1,398 institusi Tibet dalam Malaysia. Banyak tak? Jadi untuk siapa semua? Okey. Okey, kalau nak orang mengatakan Tibet, nanti saya kita lanjutkan. Ini adalah antara institusi Tibet bawah 12 kementerian tu. Berapa mana yang barisan nampak? KV sebab di bawah Kementerian Pendidikan, sama dengan sekolah kan. Anak-anak tahu tak yang KV sudah mula buat pengambilan bagi lepasan SPM? Betul, tahu. Sebelum ini KV diambil lepasan pelajar tingkatan 3 kan. Maksudnya mula tingkatan 4 sampai ke didikan. Tetapi sekarang KV dah mula buat pengambilan untuk pelajar lepasan SPM untuk mengikuti program pendidikan. Okey, dan permohonan untuk masuk ke KV bagi lepasan SPM adalah melalui UP Tibet. Okey. Okey, tadi saya dah ancam pasal peluang lepasan Tibet dan boleh terus kerja sebab komuniti belajar dalam Tibet dalam bidang yang dia belajar adalah 90% lepas tempoh 6 bulan dan belajar. Sekarang ni ramai tak orang bekerja, tapi kita kena tengok kena tak dengan apa yang dia belajar. Kalau dia belajar, contohnya pentadbiran pejabat, ijazah pentadbiran, ada tak ijazah pentadbiran pejabat, keputusan pejabat contohnya. Tapi kemudian dia kerja dekat salary. Bukan tak kata tak bagus, tapi mungkin yang lebih sesuai dia bekerja sebagai bukan. Maksudnya itu ilmu dia tu memang banyak, tapi yang digunakan untuk dia belajar contohnya ambil grab, buat grab, sayang kan? Sebab buat belajar degree tu masih panjang kan, mungkin kos tu banyak, tapi akhirnya hanya buat grab. Tapi kejayaan mencapai ijazah, berjaya dapat ijazah tu adalah satu kejayaan pada negara akhir. Cuma dia menjadi satu kerugian bila ilmu tu tak dapat diamalkan. Sekali lagi, ilmu yang baik itu ataupun ilmu yang bagus itu adalah apabila dia amalkan. Baik. Okey, itu gaji ikut kemahiran. Ada yang boleh dilakukan. Biasalah, starting salary mungkin rendah, tapi bila kita dah ada skill tu, majikan tak akan lepaskan kita pergi tempat lain kalau kita ada skill. Dan akhir sekali yang paling best, boleh buka bisnes dulu. Kalau ada skill, pandai menjahit, buka bisnes menjahit. Pandai masak, boleh buka bisnes. Pandai bikin rambut, boleh buka bisnes. Pandai baiki motosikal, kereta, boleh buka bisnes. So kita pula mencipta pekerjaan. Bukan hanya kita dia cari pekerjaan, tapi kita mencipta pekerjaan. Buka peluang orang lain. Bermanfaat tak dulu? Kan? Kita bagi manfaat kepada orang lain pula. Orang cari kerja, dulu aku cari kerja, sekarang aku tak buka bisnes supaya aku boleh bagi manfaat kepada orang lain. Orang boleh kerja. So dia dapat menjaga diri dia dan keluarga. Okey, seterusnya apa itu UP-Tibet? Ada sebenarnya ataupun isi kandungan yang paling utama sebenarnya. Tadi itu sebenarnya bukan lima saja supaya anak-anak semua faham Tibet itu apa. Sebab UP_Tibet ini adalah satu platform untuk permohonan nak masuk program Tibet. Okey? So dia adalah platform permohonan berpusat. Kalau sebelum ni dia tak berpusat, maksudnya institusi masing-masing mungkin ada platform masing-masing, orang sendiri-sendiri, dan anak-anak pun mungkin tak dapat tahu semua. Kan? Sekarang ni kita satukan semua dekat satu tempat supaya kita tengok semua ada kat situ. Nak mohon pun senang. Dapatkan maklumat, semua ada, termasuk
mudah, cepat dan selamat sebab sistem dalam talian mudah belajar mohon dengan sekali permohonan sahaja. Okay? So kalau itu mungkin mohon dekat IKBN satu. IKBN tahu kan? Institut Kemahiran Belia Negara. Okay, kat situ mohon platform lain. Nak mohon masuk Kiat Maram, platform lain. Kan? Sekarang kita satukan semua, menjemput semua dan buat pilihan yang terbaik. Okey, dia seperti itu, tapi dia tak sama macam itu. Dia macam, sebab apa yang macam tu? Sebab dia mengumpulkan semua dekat dalam satu platform. Kalau UPU, dia mengumpulkan semua IPTA dalam platform dia untuk permohonan masuk universiti. So UPU dia adalah peranan dia tu sama, mengumpulkan semua institusi latihan TVET dalam satu platform. Itu faktor. Okay. Cuma cara kaedah pemilihan tu mungkin sedikit berbeza. Okay. Bukan sedikit lah, memang berbeza. Itu besar. Okay. Alright, so untuk anak-anak semua, ini semua adalah inisiatif kerajaan yang mana bermula pada 2023. Kita menunjukkan bulan dibuka 30 Oktober 2023 untuk ambilan Januari 2024. Pas tak masa tu? Masa tu masa tu baru kita berapa? So mungkin belum ada dapat lagi nak sekolah kan? So sekarang dah tahu. So dia selain daripada UPU untuk sambung pengajian kemerdekaan universiti dalam aliran akademik, dalam jalur akademik, ada satu lagi laluan ataupun pathway nak mencapai kejayaan itu, iaitu TVET. Nak mohon masuk join program TVET, mohon di kalau nak masuk universiti mohon di UPU, kalau nak mohon masuk TVET mohon di okey, orang sebut up TVET sebenarnya kita sebut UPU yang sebab TVET tadi. Tapi nak sebut up TVET tu sekalilah, asalkan dia tahu dia ada UP TVET. Okay? UP TVET, UPU, UP TVET. Okay? Alright, so majlis pengukuran ni, so masa majlis pengukuran ni buat secara rasmi oleh orang pembayaran kita lah. Tadi Datuk Ahmad Zahid pada 20 minit. So ini bukan dia tak pasal khabar apa kan. Kalau baca yang penting je ataupun baca yang gosip je. Kalau bukan baca yang gosip je, kita yang gosip je. Okay, so saya nak share sikit video masa majlis pengukuran. Dah tengok video tak? Dah penat dengan saya cakap, kita break, kita tengok video. Boleh? Pada 2 Ogos 2023 supaya juga permohonan memasukkan pelajar ke program TVET diwujudkan bagi para kawan khusus TVET beradaptasi ke buku daftar. Program TVET adalah seorang program yang menyediakan perkhidmatan permohonan khusus TVET di semua institusi TVET seluruh Malaysia. Pengambilan perdana dilaksanakan bukan setahun. Sesi Januari dan Julai, calon mohon dan berbagai institusi. Seterusnya, institusi membuat tawaran dan calon boleh memilih satu dari tawaran yang diterima. Pengambilan sepanjang tahun akan disertai oleh institusi TVET swasta yang menawarkan ambilan khusus dengan fleksibel. Dan tawaran calon diuruskan oleh institusi TVET. Jom masuk TVET. So dekat dalam video tadi tu dia cakap TVET ada 2 kategori, iaitu pertanda dan juga nama dalam video tadi dekat ambilan sepanjang tahun. Sekarang nama ni dah ada baru. Kalau kita tengok kategori ambilan UPTVET, ni banyak nak faham dalam UPTVET, dia akan buka permohonan 2 kali setahun. Berbanding dengan UPU, permohonan dibuka sekali setahun kan? Itu lepas SPM dia akan buka permohonan. Itu dekat UPU. Tapi dekat UPTVET dia buka 2 kali. Sebab institusi TVET dia buat pengambilan 2 kali setahun, iaitu pada ambilan Januari dan ambilan Julai. Okey?
So kalau dalam slide ini, ambilan Januari, sesi pengambilan utama untuk khusus panjang institusi tiga awal seperti Politeknik, Politeknik dan Institusi Kemahiran. Untuk ambilan Januari tak ada khususnya. So ambilan bulan Julai sama juga, ia adalah pengambilan turut untuk program diploma sisi dan tiga awal. Okey, untuk perdana selalunya akan menjadi tumpuan. Sebab apa? Sebab result sebelum keluar pada SPM kan. So selalunya pengambilan Julai akan menjadi paling mencari tumpuan pada anak-anak pasal SPM. Pada pasal SPM. Okey? So sebenarnya UPTPET perdana ada 2 kali permohonan dibuka, iaitu untuk ambilan Januari dan juga ambilan Julai. So ambilan Julai dah selesai untuk tahun ni. Anak terpaksa dah buat. Tapi yang akan datang yang terdekat sekarang ni untuk ambilan Januari tahun depan. So bila ambilan Januari tahun depan, permohonan ni akan boleh dibuka tahun ni. So, kita sedang menghitung hari, iaitu pada 13 Oktober nanti permohonan akan boleh dibuka untuk ambilan Januari. So ini membuka peluang pada anak-anak yang mungkin baru sedang ataupun sebelum ni tak belajar, lepas nak belajar, ada permohonan ni. Okey, untuk ambilan seleksi, nanti dalam video disebut ambilan sepanjang tahun. Maksudnya apa? Maksudnya pengambilan itu tak jatuh pada Januari dan Julai. Satu, siapa yang ada dalam UPTPET seleksi? Kalau institusi awam tadi, pengambilan dia tak jatuh pada Januari dan Julai. Contohnya institusi pertanian, dia punya pengambilan adalah pada bulan Mac atau September. Jadi dia tak boleh nak join dalam UPTPET perdana. Dan satu lagi, institusi TVET swasta, semua dalam kelas. Kalau program yang anda anak-anak cari tak ada dalam institusi TVET awal yang kerajaan punya, tak ada. Contohnya nak belajar digital marketing, dalam institusi TVET awal mungkin tak ada. Tapi ada institusi TVET swasta yang menawarkan. Jangan risau untuk pilih institusi TVET swasta kerana programnya ditauliahkan oleh kerajaan, diberi akreditasi oleh badan kerajaan, iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi orang kata, iktiraf ke? Kalau institusi itu berada dalam UPTPET, confirm dia diiktiraf oleh kerajaan, telah diberi akreditasi oleh kerajaan. So jangan risau. Kalau yang bukan UPTPET tu yang perlu anak-anak risau. Contohnya yang datang sekolah, promote kat sekolah kan, tak tahu betul tak legit ke tak legit, dapat kasih ada banyak. Selalu mak bapak lah kena dapat mesej kan, oh anda terpilih, anda telah mendapat tawaran. Yang tu mungkin perlu risau, sebab legitimasi atau kesahihan dia tu kita tak tahu. Tapi kalau dalam UPTPET memang telah ditauliah ataupun telah diberi lesen lah oleh kerajaan, terutama daripada JPK lah. Sebab untuk program TVET Jabatan Pembangunan Kemahiran yang memberi tauliah ataupun edukasi selain diberi akreditasi. Okey, ini sudah antara institusi TVET utama dalam UPTPET perdana. Tahu tadi bawa apa? Mara. Okey, apa institusi TVET bawah Mara? KPTN, betul? College College KPTN College, saya sudah lupa. Tinggi Mara KPTN College, KKTN College Kemahiran Tinggi Mara. Kalau KPTN tu dia bukan TVET. College yang tu profesional tu. Kalau yang TVET dia KKTN, ataupun satu lagi IKM, ataupun satu lagi Kiat Mara, ataupun satu lagi kalau bawah logo ni ada KKTN dan IKM kan. Okey, yang ini apa? UniKL. So ada program-program yang terpasang SPM pun boleh mohon, tetapi ada juga yang memerlukan prerequisite sijil lain sebelum dapat mampu. Terutama program ijazah lah. Lepasan SPM tak boleh terus mohon ijazah. Mungkin mesti lalui diploma dulu ke ataupun diploma foundation. Pun UniKL berada dalam UniKL. Okey, seterusnya GMI. German Malaysian Institute. German Malaysian Institute adalah salah satu institusi TVET yang menawarkan program-program TVET terutama dalam bidang technical high tech.
Okey, seterusnya JTN. JTN itu ada apa? Attack. IRP sebelum ni ada IRP, ada attack kan? Sekarang ni semua nama dia attack. Kan? Okey ni. Tahu tak logo apa ni? Yang baru-baru ni ada virus sekejap tu. IKBN. IKBN baru yang dilakukan nama dia IRPS. Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan. So dia IRPS, tapi seluruhannya ada Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara, ada juga IKBN, Institut Kemahiran Tinggi Negara. Okey, seterusnya ada Diamara dan ada ada IKN. IKN tahu tak apa? Institut Craft Negara. Yang minat seni-seni tangan tu kan, belajar teknika, seni kemahiran buat teknika tu, anyaman tu yang craft lah, ada dekat IKN di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Memang kerajaan. Okey, itu tidak utama dalam UPT Flexi. Siapa ada di UPT Flexi? Contohnya ada Kolej Pertanian. Lagi Akademi Perikanan. Tahu tak kita ada Akademi Perikanan? Nak belajar menjadi profesional apa yang berkaitan dengan industri perikanan. Mungkin juga kalau tak nak pakai ikan semua kan? Okey, terusnya Marni, ada Fama, ada teknologi gas. Tahu tak gas tu apa? Belajar tentang teknologi haiwan, gas macam ayam. Gas ayam kan? Ayam belajar skill yang berkaitan supaya dapat menghasilkan tertekan ayam yang berkualiti. Penting ke tak penting yang suka makan ayam tadi? Penting kan? Kalau tak ada tu, kita guna ayam semua sikit. Okey, sias. Sias tahu tak apa sias? Ini pusat latihan untuk pengajar. Nak jadi pengajar, kita dapatkan skill juga. Kalau saya ada skill baik keyboard musical, tapi saya ada skill tu je, nak mengajar tak pandai. So, dapatkan skill mengajar juga. Sebagai pengajar dalam bidang musikal. So, ini adalah pusat pengajar dan kita tak? Okey, selain itu dalam Universiti Flexi ada lebih 350 kolej invest swasta ataupun institusi invest swasta. So, jangan risau kalau dalam institusi invest swasta Flexi ni kata takut tak ada iktiraf dan sebagainya tu, tak ada risauan ke situ. Sebab UPT ni memang kerajaan ni. So, siapa yang boleh masuk UPT mestilah telah ditapis dan disemak oleh kerajaan. Okey? Yang telah disahkan memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan. So, okey. Macam mana proses permohonan dekat dalam UPT ni? Okay. So, dalam UPT perdagangan atau Flexi, prosesnya sama je. Buat permohonan. Kalau disyaratkan ada temu-temu, pergilah temu-temu. Dan kalau berjaya akan ditawarkan. Tawaran itu datang kat mana? Dia hantar balik apa? Dalam sistem pula. Dan dia akan bagi notifikasi dia kan? Dia akan bagi notifikasi email, beritahu ada dapat tawaran. Kena tuju terima dengan tawaran. Nak klik setuju terima tu pun dalam sistem juga. Kena pergi kat sistem setuju terima. Dan akan dapat surat tawaran rasmi. Dalam sistem dia akan keluar slip surat tawaran rasmi yang lengkap, yang maklumkan berapa bayaran yang pendaftaran, berapa tempoh pengajian ataupun apa tawaran lain yang perlu dibawa semasa hari pendaftaran. Surat tawaran rasmi yang lengkap itu akan diberi oleh institusi masing-masing kan. Dalam sistem ada keluar slip. Bila dah klik setuju terima, dia akan keluar slip. Okey, kemudian kalau kata tak dapat apa-apa, boleh buat bantuan dan untuk dia dah sampai hari pendaftaran, daftar institusi privat yang anda dah klik di bawah ini. Okey tak setakat ni? Flow ni simple je kan? Tak ada banyak. Mohon ada yang juga, kalau yang ada juga, kalau yang juga dapat tawaran dia akan notifikasikan email, dapat tawaran di pihak sistem, klik setuju terima, dapat surat tawaran rasmi dari institusi, itu hari pendaftaran. Simple kan? Ada yang tak faham tak setakat ini? Untuk orang yang tidak macam mana prosesnya. Okey, ini adalah contoh gambar. Kalau nanti balik, sebab saya tak ada connect dengan internet, so nanti balik bila macam mana nak orang ke UPT Web. So nama portal tu adalah UPT Web, tetapi dia punya address dia apa?
www.cov.my. Itulah address kepada portal UPTVet. Okey. So ini kalau kita masuk ke UPTVet, kita www.cov.my dan property. Kita boleh nampak dua pilihan, perdana dan juga fleksi. So fleksi tak buka lagi. Waktu ada bulan Januari, hanya akan buka pada bulan Oktober. Sekarang kita yang fleksi. Tapi kita ada masa tu kita boleh buka dekat contohnya, saya butuh apa? Contoh tu manusia. Video, kalau video dia tak ada. Bukan dari manusia. Kita tak ada ni waktu bulan buat ada. Boleh nampak dulu kalau manusia dia ada dekat akademi event di Plaza. Kita tengok dia punya info. Apa syarat-syarat, apa maklumat tadi, apa syarat kelayakan yang diperlukan. Tengok, umur 15 dan 25. Tengok ni yang tadi tidak diperlukan. Jadi siapa boleh mohon. Betul? Tempat ada kat mana? Kalau rasa nak tanya lanjut sebelum mohon, telefon orang ni. Ada ataupun takut nak telefon, email. So dekat info tentang khusus intelligence. Okey? Balik semula ke asal. Kita tengok ini tadi kan. Satu lagi mungkin kalau dekat binatang, satu lagi dekat yang boleh gerak. Ini kata-kata cepat manusia. Ataupun kalau kita nak shopping by negeri, kita ada yang example je. Itu filter by negeri. Okey? Itu dekat katalog khusus. Kalau rasa dah cukup dah kat mana, nanti boleh buat masuk, daftar dan boleh buat permohonan. Itu untuk fleksi. Prosesnya sama je, dekat pegawai pun macam tu juga. Ini tadi saya tak ada apa tadi, khusus apa tadi, road. Ini adalah maklumat lanjut dan tentang kelayakan, iaitu pengenalan khusus, apa dia punya tahap penelitian dapat apa, jadi tidak dua. Nama tajuk dia tadi, Drone Operation Troubleshooting and Maintenance Essentials. Menarik tak? Kerja ni memang ada tau, dekat kerja kita. Memang spesifik kerja dia, operation, maintenance dengan troubleshooting. Kalau ada masalah. Saya tadi kan Askif tengok, kenapa tak boleh kena? Itu adalah kerja-kerja troubleshooting. Itu tak boleh kena. Cari punca, cari masalah. Okey. Apa 4 langkah penting bila nak buat permohonan? Sebab UPTVet simple je. Dia tak ada nak kena tahu subjek apa. Sebab dia program TVET ni luas. Dia syarat dia berbeza-beza mengikut institusi. So, 4 langkah penting. 1, daftar, log masuk. Lepas tu, letakkan profil pemohon. Okey. Yang ketiga, pilih khusus ataupun institusi. Yang ketiga, untuk minat dan memang itu yang awak nak. Itu sudah ada. Yang keempat, hantar. Bukan hantar. Tapi apa yang saya nak bagi ingatan pada anak-anak semua, nanti kalau nak mohon kat UPTVet, fokuskan kepada letakkan profil pemohon. Sebab kalau profil tak lengkap, dia boleh menjejaskan peluang awak dapat tawaran. Sebab apa? Sebab sistem akan diletakkan prasyarat tau. Institusi akan masukkan. Contohnya, dia nak kalau marah dia memang nak putra. Jadi awak kena masukkan maklumat ibu bapa yang betul. Sebab dia akan sahkan mak awak, bapa awak dan juga dia sah awak putra. Semua tu dibuat secara dalam sistem. Sebab kita buat API ataupun kita buat integrasi dengan sistem DJPN, Jabatan Pendaftaran Negara. So dia akan terus auto semak atau cek adakah betul awak putra. IC awak betul ke tak? Satu lagi yang perlu diingat dalam profil pemohon ni, semua field, semua ruang tu kena lekatkan. Contohnya maklumat ibu bapa. Kalau ada tak orang yang tak ada maklumat ibu bapa? Cara logik tu. Ada tak? Contohnya mak dia dah meninggal, ayah dia dah meninggal, dia duduk dengan orang lain, orang yang jaga dia, dan dia tak ada informasi tentang mak ayah dia yang kandung tu. Contohnya mungkin surat beranak hilang ke kan. So dia tak dapat tahu IC mak ayah dia kan. Jadi maklumat tu mungkin kosong. Jadi kalau kata tak ada maklumat tu, jangan tinggal kosong, tulis tiada. Tapi ruangan semua diisi. Kalau tak tinggal dengan mak bapak sahaja baru isi dekat penjaga. Okey. Itu penting.
Saya tunjukkan juga video cara mengisi dalam profil pemohon ya. Jadi jangan biarkan kosong. Letak je. Pilih je. Ada drop down menu, pilih je. Okey. Kalau kita pilih declare, ada dekat bola dekat depan tu masih isi maklumat kita. Kita pilih, kita check box kita OKU. Tapi bila dah check box every year saya OKU, kita masukkan nombor kat sini. Kalau tak ada, dia akan kosong lah. Kalau boleh lengkapkan semua maklumat buahkan. Kalau tak ada, jangan tinggalkan kosong. Tapi takkan tak ada maklumat kan? Walaupun untuk orang lain kan, kita tak tahu maklumat. Kita tak tahu apa isi mak. Yang senang kan? Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kena lengkapkan semua. Barulah boleh proceed kepada bukan permohonan tu. Kalau tak lengkap, dia tak activate. Bila dah lengkap, baru dia activate, baru dia klik, baru boleh isi. Okey. Satu, sebab memenuhi syarat. Syarat dia ada banyak, tapi bukan semestinya syarat akademik. Faham tak rasanya? Mungkin ada institusi yang memenuhi yang dia punya kriteria keutamaan dia adalah mereka yang importi. Jadi, layakan itu dia tengok. Kemudian, kalau yang berkaya, ada tempat. Kalau tempat ada 25, permohonan ada 100, so angkas yang 75 lagi tak dapat, tempat. Yang keempat berkait dalam ataupun saringan diskusi. Saringan diskusi ini selalu dia akan buat dua-dua lah. Jadi banyak cara yang dua-dua, kadang-kadang dia call je, kadang-kadang dia buat online, kadang-kadang dia perlu minta datang ke institusi itu buat dua-dua. Okey? Kalau tak percaya, kita sebab apa? Sebab tidak memenuhi syarat. Contohnya, ada institusi yang dia memerlukan syarat SPM dengan subjek tertentu. Ada pula institusi yang syarat dia lulus SPM. Bila lulus SPM maksudnya apa? Lulus subjek apa? BM dengan sejarah. BM dengan sejarah tu kalau syarat dia lulus SPM, maksudnya dia mesti lulus subjek BM dan sejarah. Dan satu lagi maklumat penting kat sini, tak perlu masukkan keputusan SPM dalam event. Sebab sistem kita dah ada integrasi dengan lembaga peperiksaan. Anda hanya perlu masukkan nombor angka giliran sahaja dan tahun SPM. Nanti sistem terus akan maksimalkan. Kalau anda tak memenuhi syarat, anda tak dapat meneruskan permohonan. Dia terus auto-detect. Masukkan nombor angka giliran dan tahun SPM. Sistem kita akan semak. Dan kalau katakan subjek-subjek tertentu yang ditetapkan oleh institusi tak memenuhi syarat, anda tak dapat akan bintang pilih. Tapi kebanyakan program event dia hanya memerlukan lulus SPM saja. Maksudnya subjek PM dan sejarah perlu lulus. Bila dah ada detail yang tu, perlu ambil SPM macam tu, terus buat. Ataupun pada program-program yang tak memerlukan SPM tu, boleh je. Okey? Tidak tiada khususnya tempat kerana kapasiti ambilan tidak ada pohon yang tinggi. Kapasiti ambilan tu maksudnya tempat khususnya, jangan lagi tak.
Contohnya tawaran untuk ambilan Januari ni untuk khusus multimedia, contohnya ada 50 tempat. Tapi permohonan ada 200. So 50 yang berjaya, 150 lagi kita tak berjaya akan ditawarkan. Okay. Sebab pilihan dalam UP ada seperti ni boleh buat untuk UP Tingkat Perdana boleh buat berapa banyak pilihan? 5. Okay. Yang ketiga tidak berjaya kerana terbuka ataupun tidak berjaya terbuka. Okey, nampaknya ada yang dah more restless, yang dah lama kan. Sebab itulah tadi kita ada kebolehan kita tak boleh duduk lama. Kita nak bergerak-gerak. Jadi saya nak bagi soalan. Siapa dapat jawab soalan? Hadiah. Siapa nak hadiah? Okey. Yang dah dapat tak boleh angkat Okey. Apa tadi URL address untuk UP Tibet? Apa dia URL address untuk ke portal UP Tibet? Saya nak bagi semua yang belakang. Jatuh. Awak yang belakang. Nama siapa? Nama? Jadian datang depan dia. Okey, cepat. Kita ada banyak lagi kita nak share. Jadi cepat. Okey, baik. Oh, jadi admin ya? Jadi admin ya? Tak. So, soalan saya tadi, apakah dia URL address? Yang kena kita tak apa URL address bagi portal UP dan sebagainya? Mohon .tibet.go.id. Terbaik tadi. So ada lagi banyak hadiah, jangan risau. Ambil attention, nanti ada soalan lain, boleh jawab. Okey, seterusnya. Perkara penting dalam UP Tibet Perdana, pemohon boleh menerima tawaran lebih dari satu. Kalau UPU, tawaran dia, putusan UPU satu je. Awak nak letak, itu je. Tapi dalam UP Tibet, awak boleh jadi terima lebih daripada satu. Tetapi hanya boleh tujuh terima satu saja. Maksudnya kalau katakan dah bagi mohon UP Tibet ada 3 khusus, tapi nak bagi contohnya jahit ada construction, ada 3 tempat yang bagi. Okey, dekat IAS 3 tempat. Tetapi 3 tempat mungkin 2 dapat tawaran. Dapat 2 lah. Tak 3 dapat 2. Dari mana ni? Pilih satu saja yang mutlak. Bila pilih satu, setuju terima, lepas nak ubah balik tak boleh. Susah belum tekan kata tamak. Dapat tekan dulu. Boleh. So akhirnya pilih tempat atau tempat yang tak betul-betul kena. So nanti nak buat rayuan dan pindah ke kelas. So sebelum pilih setuju terima tu, make sure betul-betul. Dah buat pertama, dah bincang dengan keluarga, nak pergi kat situ tekan. Alright. Yang kedua, important